Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah para ulama untuk mencari malam Lailatul Qadar, antaranya yang diajar oleh ahli sufi ke Al-Imam Abu Bakar Al-Maghribi, juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kaedahnya adalah ia ditentukan dengan hari mula berpuasa. Hari mula berpuasa itu kemudian dikira 20 hari yang awal, barulah kita tumpukan pada 10 hari yang terakhir. Untuk menentukan 20 hari yang awal, maka kaedah menyebutkan begini. Kalau mula hari Isnin, maka kita kira Isnin, Selasa, Rabu. Sebab Isnin ke Isnin 8 hari. Selasa, Rabu, maka 10 hari pertama. Sambung. Khamis, Jumaat, Sabtu. Maka 10 hari pertama, 10 yang kedua. Yang kita nak ambil adalah selepas Sabtu itu. Lepas Sabtu itu, kita sambung apa? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kenapa ia 7? Sebab hari itu ada seminggu. Untuk lebih jelasnya sebegini. Danlah saya tulis sikit tadi. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itu cukup 20. Maka kita susun 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sambung daripada Sabtu ni, kita sambung Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan diletakkan harinya tu. Hari Ahad ni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kenapa 27? Sebab hari seminggu tu 7. 28 masuk balik dekat hari yang pertama tu. 28, 29. Kaedahnya adalah kita akan mencari malam yang ganjil untuk 10 yang akhir tadi. Dan yang dicari adalah hari Isnin dan hari Jumaat. Kerana kedua-duanya hari yang sangat mulia. Hari Isnin itu keputeraan baginda Rasulullah SAW. Antaranya hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam. Maka dicari untuk yang ganjil. Jadi contohnya kalau nampak di sini, kita sudah sebut tadi tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Maka di sini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Maka hari Isnin ada tak ganjil? Ada, 27. Hari Jumaat ada tak ganjil? Tak, 26. Maka diambil hari Isnin. Kita cari 2 hari je. Isnin ganjil, Jumaat ganjil. Tapi kalau bertembung dua-dua ganjil, maka kita kedepankan hari Jumaat. Baik, yang kedua. Kalaulah mula hari puasa itu hari Selasa. Tadi hari Isnin. Maka kiraannya Selasa, Rabu, Khamis, sambung, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maka selepas itu hari Isnin kita letak di sini. Dan mengikut nombor yang di atas ni. Maka kita letaklah Isnin sampai Ahad nanti. Dicari hari Isnin. Ganjil tak? Hari Isnin ganjil 21. Hari Jumaat ganjil tak? Ya, ganjil 25. Ketika bertembung, maka kita ambil hari Jumaat. Mari kita lihat hari Rabu pula. Rabu, Khamis, Jumaat 10. Sabtu, Ahad, Isnin 10. Selepas Isnin, Selasa. Kita letak Selasa. Selasa di bawah 21 ni. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kita lihat hari Isnin. Ada tak ganjil? Tengok di atas, ada ganjil. Hari Jumaat, ada tak ganjil? 24. Maka kita ambil hari Isnin. Begitulah yang lain-lain. Tak mengapa saya teruskan. Untuk hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, itu 10. Ahad, Isnin, Selasa, itu 10. Maka kita akan sambung Rabu. Rabu tu akan diletak di bawah 21. Terus kita susun 7 hari, cari hari Isnin. Hari Isnin 26. Genap. Hari Jumaat, mana Jumaat? 23. Bermaksud Lailatul Qadar, insya-Allah diharapkan berlaku pada 23, malam 23 itu. Tapi jangan silap. 23 maksudnya hari 22, malam tu 23. Jangan hari 23 sebab malam tu 24. Jumaat pula, cuba yang dah hafal. Jumaat, Sabtu, Ahad, sambung. Isnin, Selasa, Rabu. Maka hari yang ke-21 itu hari apa?
Khamis. Disusun semula. Maka dilihat hari Jumaat 29, hari Isnin 25. Dua-dua bertembung ganjil. Ambil hari Jumaat. Alang-alang lagi Sabtu. Sabtu, Ahad, Isnin. Sambung. Selasa, Rabu, Khamis. Maka Jumaat tu letak bawah 21 onwards. Maka dia akan jadi apa? Hari Jumaat 21, hari Isnin 24. Maka nyatalah hari Jumaat yang terakhir. Apa? Hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maka Sabtu letaknya bawah 21, hari Isnin 23, hari Jumaat 27, maka ambil yang ganjil 27. Demikian kaedahnya. Hendaklah kita tahu dahulu, satu, hari apa mulanya Ramadan. Dua, selesaikan 20 yang awal dengan kita sebut berdua-dua tadi itu. Sanayan, Selasa, Rabu. Sanayan itu maksudnya Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Barulah yang lebihnya adalah 10 diambil yang ganjil untuk 2 malam. Isnin atau Jumaat sahaja. Ketika bertembung keduanya, maka kita ambil yang Jumaat. Itulah kaedah yang diajar oleh guru mulia kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiwi Al-Maliki, untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Dan insya-Allah nanti kita akan paparkan secara lebih jelas untuk manfaat semua sekali. Dan sebenarnya Al-Faqir telah pun berbicara tentang perkara ini pada malam Rabu yang lepas. Pada malam Rabu yang lepas di Masjid Negeri Shah Alam. Boleh tuan-tuan pergi ke Facebook Masjid Negeri dan dapatkan kuliah secara lengkap di situ dan kaedah. Hadirin, walaupun tadi kita bicarakan tentang kaedah itu untuk menolong supaya kita lebih fokus pun begitu. Yang terbaik adalah bermula pada malam 20. Kita telah pun menggandakan usaha memperbanyakkan amalan. Dan kalau boleh tak tidur 10 malam ni, kalau boleh. Untuk kita mendapat Lailatul Qadar dengan mempelbagaikan amalan. InsyaAllah. Itu pasti dapat. Kenapa? Setiap 10 ini pasti ada satu yang kita idamkan, iaitu malam Lailatul Qadar. Ada pun nasihat, ada pun kaedah yang diberikan ulama itu supaya kita lebih lagi menumpukan perhatian padanya, tidak mengambil ringan untuk memberikan perhatian beramal padanya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.